Hai, selamat datang kembali lagi kita ke dalam podcast Kita Gegor. Okey, hari ni dah lama kita tak bersua. Dah lama kita menyepi. Betul. Ya, puasa, raya makan. Sibuk makan je lah. Tu besar sikit. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Boleh. Sebab awak nampak macam orang baru. Saya first time host. Okey. Okey. Saya Amsyah Dan saya pula Sulaim. dan kami adalah podcast Kita Gegor untuk siri kali ini. Tiba goyang sikit. Tak ada kan. Gegor. Bukan awak bukan production. Okay. Awak host je. Okey. Kita? Sulaim, Okay. kita awak sekarang ni main sukan apa? Saya sekarang main sukan asal rugby, tapi sekarang saya main dengan sama macam kita punya tetamu kita. Oh, sukan apa tu? Tu nanti kena tanya dia. Taklah, awak main sukan apa? Saya main rugby, tapi nak cuba-cuba martial art sikit. Oh, maksudnya kita martial arts lah. Masuk arts pada lah. martial arts. Awak rasa dekat Malaysia ni martial arts siapa yang selalu orang main lah? Saya rasa ada dua. Dia tak silat, Muay Thai. Tak Muay Thai, silat. Tapi kalau yang famous sekarang ni tengah naik secara orang kata tengah hit sampai ke antarabangsa, Muay Thai lah. Oh. Kan? Muay Thai kan. Tak, jap. Saya masih nak tanya-tanya kenapa awak pakai jaket ni, di sebalik jaket ni ada baju PSG. Janganlah Itu soalan sebenar. Jangan silap-silap. Awak betul-betul fans ke atau penunggang pemenang? Sebab PSG kan dah menang. So kita pakai lah. 5-0 bro. So kalau tak menang tak pakai lah. Pakai juga. Pakai Tapi awak tak nampak lah. Okay. Okay. Tanpa membuang masa, kita persilakan kita punya host pula. Kita punya tetamu untuk siri kali ini, Nur Amisha. Hai korang. Selamat datang. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for coming, Amisha. You're welcome. How are you feeling today? Actually penat sikit lah sebab baru habis training kan. Tapi sebabkan podcast Kita Gegor ni dekat Perak dan dekat Ipoh, kita datang lah juga kan. So you memang orang Perak lah? Original Perak bos. Perak rupanya. Anak Jati ni. Tapi saya kenal Misha dah lama sebab tengok kat dalam, yalah, tengok social media lah, lawan semua kan. Baru tahu Misha orang Perak rasanya tahun lepas sebab coach mention. Okay. Perak punya kan. Kenapa? Muka tak nampak macam orang Perak ke? Jauh. Muka tak nampak macam orang Perak ke? Nampak macam Sarawak, Sabah. Dia ada era Siam. Siap Kelantan apa. Sebab tu main sukan ni kot. Nampak yang kuat-kuat kat sana lah. Cuba kat sana. Okay, so before we move on jauh lagi, so mungkin Misha boleh beritahu sikit kita orang latar belakang Misha. Umur berapa, asal mana, asal Perak lah. Silakan. Okay, saya nama penuh Misha Nur Amisha binti Azrizal. Misha sekarang berumur 23 tahun. Misha memang berasal dari Perak, kat Ipoh dari Ipoh, Perak. And Misha sekolah rendah dekat Tenby International School. And Misha sekolah menengah dengan kita punya tuan host sekali. Dekat SMK Gunung Rapat. And sekarang Misha diploma dekat UiTM Shah Alam. And now Misha sambung degree dekat UiTM Shah Alam juga. Yes. Maksudnya sekarang tengah ongoing degree lah. Yep. I see. Okay. So saya ingat itu je lah kot intro itu yang paling simple lah. Dekat UiTM lah. UiTM ambil course apa? Sebab Misha main sukan. So for me I think it's easier to bawa that subject. Misha main sukan, so Misha bawa sains sukan. Misha study sains sukan. So kira dulu pun kat sekolah JR pun ambil aliran. Yes, Misha memang base sains sukan. Tun pun tahu kan, Misha memang kalau sukan je. Saya tahu. Okay Misha, kita tahu Misha ni seorang atlet Muay Thai. Okay, It's well known lah sebabnya
dah banyak dekat TikTok, dekat social media, Facebook. Even you pernah dipanggil oleh Era, tak silap Yes. pernah di interview lah. Pernah interview, tapi tu pun bukan dekat diorang punya konti lah. Yalah, Just dekat dalam radio. So macam mana detik-detik permulaan you masuk sukan Muay Thai ni? Sebab yalah, plus you are a woman kan. Yes. So bukan selalu family nak bagi apa semua. So macam mana? Okay, Misha cerita ni macam mana Misha boleh start masuk lah. Misha start main sukan Muay Thai when I was 6 years old, 6 tahun. And yang bawa Misha pergi dalam dunia sukan ni pun ayah. My own father. Dia sebab actually benda ni random. Okay, ni memang orang kata random. Tak expect pun Misha akan suka. Sebab Misha dulu masa sekolah rendah, Misha ni orang kata gedi-gedi lah. Jenis yang manja-manja sikit. Geli-geli sikit. Anak ayah kan, jenis manja. Pakai pink, rambut macam ni, stuff like that. Very particular benda macam ni. And Misha selalu like kena bully lah kata. Bukan kena bully teruk, but still orang macam tarik rambut. And Misha rasa macam sikit-sikit nak nangis. Nangis kat mak ayah pula tu. And then one day Misha ni memang anak ayah. Okay, memang close dengan my dad daripada kecil. So one day ayah nak keluar rumah, tapi dia bawa adik saya seorang je, adik lelaki. Kita ni jadi marah lah. Jadi nak ikut. Tapi ayah cakap, kita orang bukan nak pergi ni, Misha tak suka punya. Ganas. So at that time bila Misha dengar ganas, Misha thought ayah akan bawa pergi playground. Tapi waktu malam, so macam mesti bawa pergi somewhere yang fun lah kan, lampu-lampu, sebab bawa adik lelaki. Tiba-tiba kita orang ayah masuk kereta. Ayah kata okey lah, jom ikut. And then ayah drive sampai dekat, waktu tu gym tu dekat sekolah Misha, sekolah rendah Misha tau, sebelah je. So ni sekolah rendah Misha dekat Tembi International School tu. And waktu tu gym yang Misha masuk lah, ayah bawa dekat Jalan Watson. Padang Polo So waktu tu ayah bawa. Masuk je, Misha rasa macam it's meant for me lah. Misha rasa macam tu. Rasa macam tiba-tiba macam pelik. Misha tak pernah minat sukan, tapi tiba-tiba masuk je tempat tu, tengok macam uish, sukan ni menarik lah. And then kita waktu tu pun ayah lah yang tengok cerita Ong Bak waktu tu. So macam kenapa lelaki je main kan. So tiba-tiba macam fall in love lah. Jetik tengok prestasi lain lah. Even Misha pernah masuk banyak interview. Misha bagi ayat ni, cakap orang kata cinta pandang pertama lah macam tu. Tapi dekat sukan Misha, sebab Misha memang tak suka langsung sukan. Misha tak suka panas, Misha tak suka berlari. And macam Misha kata geli. Tapi masuk je sukan Muay Thai tu, masuk je gym tu, Misha tengok orang sepak bag, orang tengah tumbuk-tumbuk shadow sparring. Misha rasa macam wow. And then waktu tu tak ada perempuan. Adalah seorang coach perempuan Misha, yang sekarang ni memang coach Misha lah. Dia seorang je waktu tu. And Misha rasa perempuan lain tak ada kat sini lah. Maybe Misha should try kot. And then waktu tu lah start Misha main sukan Muay Thai. And from there Misha tak adalah aktif sangat. Sebab dulu sukan Muay Thai ni orang kata tak naik. And perempuan pun, budak perempuan tak ramai yang nak masuk sukan macam ni kan. So daripada 6 tahun, 7 tahun Misha dah start fight. Sebab waktu tu macam coach dah offer nak fight kan. Kita fight lah. Abang-abang pun masa tu abang-abang. So dia macam pergilah cuba. After my first fight, barulah coach betul-betul nampak yang Misha ni boleh pergi jauh. So masa kira first fight tu menang lah. Menang. Kira macam hebat sikit lah. Tapi experience waktu tu macam Misha tak adalah takut sangat pun. And Misha suka rasa marah lah, rasa macam so after that baru coach Misha ambil. And then dekat situlah dia cakap Misha ni ada potensi. Dia approach ayah, approach mak, cakap Misha ni boleh pergi jauh. Nak ke tak nak, tu je. Kita waktu tu nak lah kan, sebab kita rasa kita seorang je waktu tu yang ada kat situ. And then Misha seorang je budak perempuan yang main Muay Thai betul-betul waktu tu dalam gym tu. So memang gym tu the only girl yang train Misha je. The only girl yang baru nak jadi fighter. And Misha tanyalah ayah ke tanyalah mak, every day without fail Misha akan pergi dekat situ training. Family ni sekali lah. Family semuanya Muay Thai sekali. Tak. Misha dalam family Misha seorang je martial art. My brother baru dia silat. Danny dia main silat lah. Before this dia main Muay Thai juga. Tapi minat tu lebih kepada Misha. Misha lebih
strong dengan Muay Thai lah kan. Macam dia ni boy, dia suka cuba benda-benda baru. My own brother kan. Ayah rugby, bola sepak masa zaman-zaman dia muda lah. Mak dancer kat sekolah. So macam jauh juga kan. Yalah. Tiba-tiba Misha kat situ main suka Muay Thai. And mak waktu tu, kira cerita awal, ayah yang sokong memang 100% daripada awal. Mak dia waktu tu dia nak sokong tapi pelik, takut. Sebab dia tahu anak perempuan dia manja kan. Itu soalan saya nak tanya. Itu sebab itu. It's a very pelik. Masa tu mak pun macam aduh betul ke nanti balik lebam-lebam. Masa tu kan mak pun macam tak, dia macam nak bagi tapi tak nak. Dia reluctant lah. So dulu awal-awal mak macam 50-50 lah. Sampai umur berapa yang mak rasa macam okay lah, boleh lah full go on lah macam tu? Cerita dia panjang sikit kan. Tapi Misha lepas Misha fight 2-3 masa kecil tu, mak macam okay lah boleh lah. Tapi still 50-50. And then Misha masuk SMK Gunung Rapat, Misha form 1. Misha stop kejap tau Muay Thai waktu tu. So Misha ada sakit. Misha just take a break, ada masalah kesihatan sikit. Tapi and then Misha rasa macam masuk form 2, masa awal-awal Misha rasa macam sedih tau. Misha pergi tengok tempat training Misha tu ramai gila, dah start pergi lawan. Misha rindu benda tu. Misha rindu, aku rindulah nak fight. Tapi waktu tu Misha kan baru sihat. So mak waktu tu macam, kau biar betul, nanti kau sakit balik siapa nak jaga kau ni risau lah. Mother punya insting kan. Tapi ayah dia steady, cakap boleh ni, cuba. Dia selalu ayah dia macam tu. Ayah dia okey alun je lah. Ayah macam tak apalah, sakit tak apa, kita pergi balik hospital. Hospital ada. Hospital ada ya. Simple, senang. Ya, tapi mak waktu tu mak macam aduh, masa tu macam memang risau lah. Understand lah sebab dia orang risau kesihatan Misha. Tapi Misha degil, Misha macam inak juga. So Misha dah stop about 1 year waktu tu. And then Misha kata ayah, nak try balik lah fight. Ayah pun pujuk mak. Mak masa tu sedih lah. Mak macam muka sedih. Dia macam risau kan. Kata tak apalah, tapi apa-apa jadi Misha tanggung. Itu ayat mak. Biasalah mak cakap macam tu kan. So ayah pun tak apa, try. So ada satu kali tu dia orang buat camp. Bukan camp lah, macam camp combat sport combat sport like that. So Misha masuk. Tu kira sekolah, macam time kat sekolah ke atau luar sekolah? Dalam gym. Diorang buat macam sparring lah. Orang kata open sparring. GR. Tak luar. Dekat gym Misha dulu kan. Kat Polo tu kan. So diorang buat open sparring. So masa tu lah Misha pergi, Misha try. So Misha waktu tu fobia kena tumbuk kat muka. Sebab Misha punya masalah kesihatan tu pun ada dekat bahagian-bahagian muka. So takut lah. Trauma. Tapi Misha risk benda tu sebab kita nak tahu kita boleh bawa ke tak. Kalau kita betul-betul macam contoh waktu tu Misha tumbang, okey lah tak apalah, memang dengar cakap mak kita put aside. Tapi alhamdulillah waktu tu Misha lawan, walaupun game tu tak cantik orang kata, tapi Misha boleh get hit, Misha boleh ni, and then Misha menang. Ayah pun cakap tengok tak ada sakit apa-apa pun. Turun tu terus pujuk mak, cakap mak tengok dah tak sakit, okey boleh ni kan kalau nak pergi. And then waktu tu kita ada kebangsaan, pergi kebangsaan untuk pergi ke selection untuk ke IFMA, Misha first punya World Championship lah. So mak pun macam okey lah tak apalah, pergilah. Tapi ayah lain pula, dia punya nasihat. Dia kata okey sekarang dah masuk kan, dah dapat green light kan, Misha kena janji dengan kita orang, once you get involved balik dengan sukan ni, you buat betul-betul. All out. Kita orang tak dengar apa benda-benda dah nak ni buat sampai orang kata peringkat yang Misha rasa macam dah lah okey lah cukup. Time tu umur apa? Time tu Misha form 2. Form 2. Awal form 2 lah masa tu. Maksudnya first championship waktu form 2 IFMA. Yes, IFMA masa tu form 2. Tu nampak lah kita naik kereta-kereta tu kan. So, ni mesti waktu kat sekolah diagung-agung. Dia waktu tu tak adalah diagungkan, tapi Tun agak terkejut lah kan. Kira macam siapa budak ni kan. Macam tiba-tiba je surface je. Tapi siapa tu kau? I am very proud lah kalau kita ada generation yang very talented, very hebat lah yang orang cakap. Cuma Misha, I nak tahu okay, you masuk Muay Thai umur 6 tahun. Okay. 6 tahun. Daripada 6 tahun tu, you punya first fight, you ambil training, ambil masa berapa lama untuk first fight tu? Setahun jugalah. Setahun lah. Start fight member 7 tahun tu Misha start fight. Tapi nak dekat-dekat hujung tahun ke lah. So maksudnya as early as 7 years old,
you dah bergaduh dengan orang lah. Oh tak adalah gaduh tapi rasa macam Cakap pasal gaduh kan, itulah nak tertanya ke kan. Alah dah belajar mata kan, gangster sikit kan. Dulu kat sekolah ada suka macam Misha ni macam kaki gaduh ke itu macam tanya lah. Dia macam ni lah. Mana kan nasib baiklah host ni pun senior kan. So kalau Misha cakap nanti orang kata oh Misha ni sembang kan. Tapi sebabkan tone ada, kita berani sikit lah nak cakap kan. Ada saksi lah. Bukan nak kata Misha ni kaki gaduh, tak. Tapi macam Misha cakap, Misha ni orang yang underdog. Tiba-tiba dekat SMK Gunung Rapat, Misha tiba-tiba macam ni siapa? Sebab dulu SMK Gunung Rapat kan sampai sekarang pun ada 2. Satu yang SKK. SKK ni yang harian, kira yang budak. Yang sukan lah. Satu lagi yang suka asrama. So Misha ni SKK. So tiba-tiba mana datang budak SKK main sukan tiba-tiba kan famous kan. Waktu tu famous lah kiranya. Sebab dia world champion bro. Ya. So ramai yang challenge ni. Mesti ramai. Waktu tu macam ramai macam siapa dia ni yang tiba-tiba. And then senior-senior pun macam budak ni. Waktu tu Misha tanyalah Tun. Waktu tu Misha memang nerd gila. Literally nerd. Yang macam pakai spek yang besar-besar bas tu. And then tudung pun macam ke mana. And then macam tak nampak lah macam fighter. Senang cerita. Tapi kalau daripada, kalau sekarang pun, kalau secara macam kasar, saya tak expect pun macam, kalau tak kenal lah macam ni biasalah macam dia nampak macam very soft. Very soft lah. Orang kata pun wanita Melayu apa akhir zaman. Wanita Melayu terakhir. Salah wanita terakhir. Wanita Melayu akhir. Sekejap. Bukan wanita Melayu. Aku tak ingat. So okay lah, your father dah support, your mother pun dah bagi green light. So start from there, macam mana you mengorak langkah untuk pergi world champion, pergi, you pernah main SEA Games. Yes. You Sukma pun ada tak silap kan. So macam mana you, the process lah untuk pergi one step by one step. Okay, it's not easy. Senang cerita, benda tu tak senang. Plus dengan Misha punya pressure dengan sekolah lagi waktu tu. Misha jujur, Misha cakap direct, Misha minat belajar. Misha minat belajar, Misha minat sukan. So after my first world championship, yang masa Misha umur 14 tahun tu, yang dekat Bangkok, itu memang orang kata, Misha percaya yang itu is an open door. Dia tak adalah kata that's Misha punya best performance. Misha budak baru waktu tu still, and Ifma pun waktu tu still orang kata baru nak naik, baru nak tarik fighter daripada seluruh negara. So masa tu Misha just bersyukur and rasa macam okay, this is just an open door for me to buka lagi dunia Muay Thai ni. And tengok kelebihan Misha ke sejauh mana Misha boleh pergi. So alhamdulillah waktu tu walaupun Misha naik semua, tapi benda tu it's just a start. After that tu yang jadi macam-macam masalah. Dia bukan masalah apa, dia pressure dia lain macam. First tu dah macam seronok kan, 14 tahun. Dah masuk 15 tu dia dah jadi tough sikit lah. Macam Misha tak pergi FMA waktu tu. 15 tu Misha just study sebab PT3 kan. Betul. So macam Misha cakap 2000 tak ingat. Tapi masa tu memang fokus study lah. So tak pergi IFMA, tak pergi ni. And then masuk umur 16 Sukma ya. And that time Misha first Sukma. So waktu tu dalam Perak Misha seorang je lah yang ada waktu tu untuk perempuan. And after that baru kita cari few fighters untuk masukkan pelapis. And then nak bawa pergi untuk Sukma tu. So waktu tu pressure dia memang lain macam lah. Sebab Misha rasa sebab Sukma dekat Perak. Kita tuan rumah. Kita home ground. So masa tu macam orang dah start Misha mesti boleh menang ni. Kita macam kita confident tapi tak nak terlalu overconfident. Kita jadi macam okay, maybe boleh. Okay, and then alhamdulillah pula waktu tu sebelum Sukma Misha pergi IFMA juga. IFMA World Championship dekat Bangkok juga. That was my second IFMA. Dapat silver. Waktu tu dapat silver je sebab kalah dengan Russia dekat final. Kiranya itu yang first. Itu second kira second first silver medal lah. So waktu tu rasa confident sikit sebab Misha fikir kalau aku boleh lawan dengan orang luar negara, takkan dalam Malaysia aku tak boleh lawan. Macam tu Misha punya mindset. And then Misha punya team waktu tu sangat strong. Perak sebab kita memang home ground kita nak menang orang kata. So vibe dia rasa macam lain macam. And team waktu tu team kita orang strong.
Perak one of the strongest team lah waktu tu. And Alhamdulillah Misha pergi Sukma after how many one month kot after IFMA tu Misha terus pergi Sukma. Okay lah, that was Misha punya first gold medal dekat Sukma. Dekat home ground. So benda tu sangat special lah bagi Misha. 2018. 2018. Misha miss school banyak gila waktu tu. Misha tak pergi sekolah banyak sebab pergi Thailand, training nak dapat experience kat Thailand dan pergi game lagi. So jarang lah nampak Misha kat sekolah. Tapi cakap pasal kan kata Perak one of the strongest kan. Memang saya dengar lah daripada kawan-kawan sekarang saya, kalau Muay Thai dekat Perak memang kuat. Sampai sekarang saya tak pastilah sebab saya dengar tu tahun lepas kan. So soalan saya, selain daripada Perak, negeri-negeri mana lagi yang memang macam top lah kalau dari segi Muay Thai? Okay lah, Misha cakap based on Misha punya pengetahuan. Saya tak tahu betul tak betul, tapi this one is personal opinion lah. Perak is because Misha from Perak lah. Obviously Misha akan naikkan nama Perak. Tapi other than Perak, Kelantan memang kita tahu daripada awal zaman lagi pun Kelantan dengan Siam lebih kurang. Yalah, sebelah Thailand. Thailand ni Kelantan fighter banyak yang ada potensi. And sekarang pun KL, Selangor pun ada. Senang cerita, Muay Thai sekarang dah berkembang. Fighter dah banyak yang berpotensi. Betul-betul ada, kita nampak dia ni ada potensi gila-gila untuk pergi jauh. So bagi Misha, masa tu pun Perak, Kelantan, KL, wilayah semua strong sebenarnya. And daripada 2018 tu lah, Sukma tu start situ yang Muay Thai ni pun dah start sikit dah berkembang. Tapi time zamannya 2018 tu itulah negeri mana kalau waktu 2018 tu? Waktu tu tak silap fight dengan Terengganu. Terengganu kira Perak dengan Terengganu dah dekat-dekat waktu tu untuk Muay Thai lah. Yang lain saya tak keep in track waktu tu. Tapi waktu tu Terengganu lah kan, Terengganu waktu tu. Kena tanya manager waktu tu dia. So kita nak takut salah cakap info. So, untuk pengetahuan penonton, ibu bapa Amisha ada di studio. So start situlah Muay Thai. Bagi Misha susah nak agak sekarang negeri mana yang top. Sebab semua tengah fight nak naikkan. Itu subjektif lah kan. I don't know other than that. Okay, you training, belajar juga at the same time. Sebab start masuk World Champ Form 2 apa semua tu kan. So how do you manage your time? Dengan belajar, dengan sukan, dengan family, dengan kawan-kawan. Sebab you remaja ni. Itulah. Okay, to be honest, kalau korang tak percaya cakap Misha pun, korang boleh tanya kawan-kawan, my closest friend pun. Dari zaman sekolah Misha jarang gila lepak dengan kawan-kawan. And susah gila nak tengok Misha. Bukan tak kata susah nak lepak dengan kawan sebab tak suka berkawan, tak. Because I have no time. Misha dedicate Misha punya life dengan sukan and pelajaran. Very produktif lah. Komitmen lah. You punya komitmen dia. Balik sekolah, terus tidur balik kejap pun, tidur sejam, terus shoot pergi training. Training dah pukul 8.30. Nak balik nak buat homework lah, apalah kan. Yalah. Lepas tu pergi sekolah. Itulah rutin Misha hari-hari Misha punya rutin. Sabtu Ahad pun pagi petang Misha training. Itu pun macam Ahad tu pun Misha dapat peluang rehat, Misha rehat betul-betul. Misha tidur sebab tahu hari Isnin aku nak kena lanyak lagi. So memang itu rutin Misha. But as I grow, sekarang macam Misha dah masuk alam universiti ni, Misha dah pandai orang kata dah pandai lah spend time dengan family, macam mana waktu bila yang sesuai nak lepak dengan kawan. So dah orang kata dah okay sikit lah. Okay, dulu tu memang committed gila-gila. Memang sekolah training, rumah. Itu je lah. So kalau kat uni sekarang santai sikit lah. Sekarang dah santai sikit sebab mungkin dulu masa sekolah sebab kita punya mindset dia lain sikit kot. Sekarang dah besar, kita dah tak nak put too many pressure during macam benda tu tak ada apa-apa pun. Tapi kita yang macam tekan-tekan sangat. Jadi benda tu stress. So sekarang ni Misha punya idea of living is enjoy every moment. Dapat moment keluar dengan family tu pergi je. Training is training. Faham tak? Faham. Tak nak rugi benda tu sebab Misha rasa okay lah, nak kata sedih tak sedih. Misha rasa like masa Misha sekolah, Misha tak dapat rasa benda tu lagi.
So sekarang dah okey sikit, dah santai sikit, dah pandai lah. Pandai bagi masa. Pandai bagi masa sikit. Untuk kawan-kawan, untuk yang tersayang. Betul? Yes. Okay, I have been following you since yalah sekolah kan. Kita pun mutual on Instagram apa semua. Cuma saya nak tanya, you dah banyak pergi pertandingan yang yang peringkat dunia lah. Okay. Peringkat dunia. Yang mana yang for you is very challenging ah? Adakah dekat Russia ke ataupun SEA Games ataupun semua? Okay. Sepanjang Misha fight, Misha tak pernah rasa satu tu pun tak senang. Okay, so Misha sebab kita tak tahu opponent kita ni siapa. Kita tak boleh nak agak. Opponent kita berlainan. Tapi untuk Misha paling challenging ni SEA Games lah. Dia punya pressure dia lain macam. I remember my first SEA Games 2019 Form 5 dengan SPM lagi dengan ni. Tapi sebab SEA Games ni Temasya. So satu negara ni mengharapkan kita. Macam IFMA dia yang tahu pun community Muay Thai je. SEA Games ni satu dunia, satu Malaysia. So waktu tu memang itu Misha rasa paling tough lah. Kalau Misha dengar SEA Games dia macam aduh SEA Games lagi. Dia lain. Berapa kali masuk SEA Games? 2 kali. Tapi the second SEA Games pun sama juga pressure dia. Sebab sukan Muay Thai ni dia akan selalunya yang last. Okay ni last kita punya goal, kita harap pada dia. Benda tu faham, kita harap pada sukan ni. Tu yang bila masuk final tu kan semua jadi macam tekan. Orang menunggu tu lain macam. Orang tunggu. So saya faham sekarang. And waktu tu Misha punya minda lagi buka. That's why Misha tak pernah underestimate kita punya atlet Malaysia. Misha tak pernah pandang like diorang ni lawan lah betul-betul. You don't understand the pressure yang diorang tengah hadap waktu tu. It's not easy. Itulah tu macam kadang-kadang orang macam walaupun Misha tak pergi SEA Games ke, tak pergi dunia, Misha tengok atlet lain contoh macam rugby ke, orang kata bola sepak ke, lari ke. Orang cakap apalah, tak payahlah main sukan kalau tak boleh. Cuba korang duduk kat situ. Misha dulu ada juga ada that perangai. Tak payahlah main badminton masa tak pergi SEA Games. Tapi masa first pergi SEA Games tu cakap aduh, baru faham. Sebab bila pressure, otak kita dah tak betul lah. Otak kita dah jadi macam bercelaru. So how do you handle the pressure? Waktu tu you ada macam apa-apa bacaan ke ataupun any music ke? Support system Misha lah. Senang cerita support system ke, bacaan semua itu memang mak ayah diorang dah hantar-hantar awal lah. Kau baca ni Because diorang bukan risau. Bagi mak ayah Misha, the best part about diorang is they don't mind if I win or lose. Diorang still support. Cuma Misha waktu tu very kompetitif dengan diri Misha sendiri. Misha rasa macam aku nak kena menang, semua menang. Misha rasa macam kalah tu mampus lah aku dunia aku dah during that time. Tapi SEA Games Misha first dapat bronze. Betul. Bagi orang masa tu bagi orang lain macam kau dapat medal juga. Bagi Misha tak. Misha rasa kalah is kalah. Menangis ni masa tu first kalah teruk kan. Mentality. Masa tu Misha tak tahu erti macam mana nak control. Tapi mak ayah Misha waktu tu they teach me lah. Diorang ajar kalah doesn't mean your world is ending. It's just a step for you to grow. Untuk membesar, untuk belajar, experience. Sekarang you know, okay, pressure macam ni. Lepas ni kita tahu nak handle macam mana. And then kita keep going. Kadang-kadang kita kalah tak bermaksud sukan tu nak cakap dah kau tak payah main dah sukan aku. Sukan tu just nak cakap okay, this is not your time. This is not your time yet. Ni bukan masa kau lagi. Sabar. So waktu tu mak ayah Misha lah macam Misha down gila. After SEA Games tu Misha jujur Misha down gila. So that was my first SEA Games and Misha kalah teruk. Walaupun dapat bronze. Rasa macam very depressing ke macam mana? Depressing. Misha rasa macam stressnya macam nangis. You can ask my parents. Misha waktu tu duduk bilik down, tak nak pergi training semua. Lama ke? Macam sampai kena hempuk dengan mak baru sedar sekejap. Dia cakap okay. Hempuk dengan mak. Mak cakap kau ni dah besar dah, tak payah fikir. SEA Games is SEA Games. Now you focus what's going to happen now. Kira Misha sedih tu macam agak lama lah. Lama Misha. Berbulan-bulan ke berminggu ke? I think almost 1-2 months jugalah. Lama. It's very long period tu. So from there baru Misha faham. So untuk yang tengok podcast ni, Misha just ada nasihat sikit lah untuk diorang.
never look down dengan atlet-atlet Malaysia kita. You don't understand apa, korang tak faham apa yang diorang rasa kat situ. You may seem diorang macam relax, cool. Itu sebab diorang kena tunjuk dekat korang, dekat anak-anak diorang, dekat family diorang yang diorang okay. But reality, diorang tu messed up gila dalam otak sebenarnya. Confirm. Dengan lagi-lagi, yelah kita kan zaman social media macam with the nasty comments, everything kan. Senang. So keyboard warrior. bagi Misha tak boleh nak ubah dunia. But I hope one day orang understand kenapa jangan Misha bagi nasihat ni sebab korang tak faham. Misha dah ada kat situ. And Misha pun pernah jadi part of your orang-orang macam ni, orang yang suka condemn tu. Misha jujur kan, Misha pun pernah like pandang rendah. Okay, but after Misha dah kena, dia jadi macam eye opener lah. Dia macam tak boleh buat macam ni. Kau kena faham atlet punya pressure lain macam. So tu je lah nak nasihat dekat orang-orang yang suka condemn kita punya atlet-atlet. Pengajaran juga kita jemput Misha ni. Tapi cakap pasal championship kan, hari tu saya ada tengok actually first round Misha dekat Taiping. Okay, dengan baru-baru apa Nong Panfa. Tapi first round je lah, lepas tu saya kena gerak dah. Okay, Misha dah menang kat Taiping. Kiranya SEA Games dah, IFMA dah semua kan, Sukma semua dah termasuk dengan Taiping kan. So what's next? Apa Misha punya target? Misha nak cari relax dulu ke ada lagi game yang Misha akan masuk lagi ke? Okay lah, to be honest, Misha dah masuk sukan ni daripada umur 6 tahun. Okay, so you guys can understand kot macam mana lama dia tu. And then Misha rasa tak boleh nak stop, nak relax tu tak boleh lah. Sebab sekarang ni I'm 23. And Misha pun ada dan di sport, Misha pun ada cita-cita lain juga. Faham? Like ada dan sport, ada benda lagi Misha nak kena buat. Okay, so bagi Misha 23 right now, bukanlah kata dah tua bangka, tak. Tapi untuk Misha as a female, Misha pun ada impian lain, Misha pun ada benda lain yang Misha nak buat after playing sports. So right now Misha takkan santai. Sekarang ni Misha nak push beyond my limits. I see. To see how far Misha boleh pergi. Yelah kita semua cakap 6 tahun daripada umur 6 tahun sampai 23. Like how many years dah sekarang kan. So bagi Misha nak tengok, orang dah tahu okay, dalam Malaysia Misha ni main Sukma, SEA Games, World Championship, dah pergi banyak kali. Tapi takkan tu je. Takkan kau training 17 tahun 16 tahun dalam sukan ni, takkan tu je kau nak pergi. So Misha sekarang ni, Misha punya main target is Misha nak cipta nama Misha dekat dunia dulu. One Championship lah ke macam mana? Okay. One Championship is everyone's dream. Okay, senang cerita, every martial arts yang sekarang ada, martial artist yang ada, diorang nak pergi one. But Misha ada cita-cita juga nak pergi one. Tapi satu hari ni Misha ada jumpa satu event juga macam one, tapi nama dia RWS, Raja Damnan World Series. Yang nak pergi ni lah. Yang Misha look forward nak pergi sekarang. Okay, RWS One Rupi ni lebih kurang je. Cuma RWS ni dia pakai glove besar. Dia still simpan traditional Muay Thai tu. Macam sekarang kan kita tengok orang pakai glove kecil kat one. Bukan Misha kata Misha takut. Memang rasa macam okay, aku boleh je pergi one. Tapi Misha rasa RWS ni dia lain sikit sebab dia still ada kecantikan Muay Thai tu, faham tak? Dia ada unique Muay Thai tu masih ada. Tactical tu ada lagi. Bukan nak kata masuk one tak bagus, nanti kan ada pula kontroversi. Tak. Ini pandangan Misha. Why Misha choose RWS. Sebab RWS ni and one punya saingan banyak. And bukan senang tau nak masuk one. So yang orang tanya, nanti orang tanya, oh kenapa kau tak masuk one je? One ni bukan kau isi borang terus hantar terus dapat. Tak. Dia kena tengok rekod, dia kena tengok kita punya performance luar daripada ni, and then dia orang tengok kita punya apa yang kita boleh sumbang kepada one juga. Macam social media, apa yang kita boleh bagi kat one. Kira boleh bagi marketing yang padu lah macam tu. Merit lah, by merit bukannya, lah. dia bukan senang. Even sekarang pun kita nampak fighters kita yang macam Jojo, Alif, Rifdin, diorang start from One Lumpini. Belum One Championship lagi, One Lumpini. Itu yang pun kena saringan banyak. Kena lawan ni sekali, 2, 3, 4 baru kau dapat kontrak One Championship. So it's not easy. Misha pun ada keinginan tapi bukan senang. Bukan senang. Dengan Misha punya rekod
still not enough bagi Misha untuk tunjuk dekat Wan yang kau boleh ambil aku. Berapa rekod Misha? That's why pro banyak, tapi diorang nak tengok yang qualities yang diorang boleh bawa pergi Wan. Sebab bila masuk Wan, kita bukan lawan antara Thailand dengan Malaysia je. Kita akan lawan dengan orang luar negara. Ya, betul. Lawan Mat Saleh. Kita tahulah baka-baka Mat Saleh ni macam mana kan. It's not easy. So saringan tu banyak. Misha rasa benda tu pun diorang pakai glove kecil. Okay, Misha nak main Muay Thai lama lagi tau. Misha nak I still look forward for 5-6 years lagi. Pakai glove kecil, injury senang dapat. It can be temporary, it can be forever. Okay, sebab glove kecil ni dia memang betul-betul nipis tau. Jenis memang kalau kena tu rahang boleh cabut, hidung boleh patah, koyak boleh koyak semua, kepala lah semua kan. RWS dia ada koyak-koyak juga, tapi dia punya injury, nak dapat injury impact tu kurang sikit. Sebab dia pakai glove besar. Dia still pakai glove yang normal lah orang pergi tengok fight Muay Thai kan. So Misha pun, because I look Misha ada future yang Misha nak pergi lagi. So nak jangka masa panjang tu lagi, that's why Misha choose RWS. I see. Kalau dapat offer One, I'll probably go. Tapi for now my vision is RWS. Tu je. Tapi One Championship saya perasan itulah, Kalau MMA dah ada dah kan. Female I rasa dah ada 2 ke 3. 2 rasa. Seorang Jihin. Dengan ni ada lagi seorang An Osman. Kan? Okay. Tapi Muay Thai female Malaysian belum Muay Thai lagi. tak ada lagi. Yes. Like I said, it's not easy. Bagi Misha pun, walaupun orang cakap lah, nanti kalau Misha cakap orang kata self claim pula. Walaupun orang tahu Misha ni number 1 dekat female fighter, number 1 dekat Malaysia sekarang, ranking number 1, Misha still tak dapat masuk. Why? It shows that it's not easy. It's not easy. And performance kita kita nak tarik crowd lagi, nak cari supporter yang dalam One ni tau. Kalau kita tak ada supporter dalam One pun tak boleh. Yelah, siapa nak datang tengok kan. Macam orang tak datang. Kita orang promoter pun macam tak yalah budak ni macam tak bagi marketing je pun. Faham? So kita kena ada benda-benda macam ni. Tapi orang kata sekarang ni Misha percaya pada rezeki lah. Kalau dapat One, it's a bonus. Tapi Misha punya main target is Misha still nak fight untuk RWS. Okay, Misha, going back to 2023. Okay. You won your world champ, juara dunia balik. Okay, apa yang you rasa time tu? Sebabnya I dah tengok you punya interview. You said medal ni untuk ibu, untuk ayah dekat rumah, untuk adik-beradik. Yes. So macam mana, apa yang you rasa time tu? Sebabnya saya umur 22 ke 23 pun macam cerita. So many saya cakap waktu tu emotional sikit lah. Sebab bagi Misha 2021 Misha kalah bronze. 2022 Misha kalah lagi. Bukanlah kalah, tapi tak capai yang Misha nak. Misha dapat silver. And then Misha SEA Games masa 2022 pun Misha dapat silver. So emas tu tak dapat jadi geram tau. But because Misha training 100% 24 hours je, tapi rezeki tu tak sampai lagi. Okay, rezeki tu tak ada lagi. So 2023 Misha waktu tu nak kata dah relax sikit kot. Misha rasa macam tawakal. Misha percaya, okay, aku dah training, aku tak nak letak harapan tinggi dah. Apa yang aku dapat, aku just nak enjoy that moment. Okay, dapat silver pun silver lah. Masa tu otak Misha waktu tu. Misha train still hard. Train tu. Siapa nak kalah kan? Senang cerita, siapa pergi fight nak kalah. Cuma that time Misha lebih relax. Misha lebih percaya doa mak ayah. Misha percaya yang I've done my best, I train hard. Misha atas ring tu Misha just nak perform well. Menang kalah, it's really tak ada apa kot. Okay, waktu tu final, alhamdulillah, tiba-tiba rezeki tu datang pula, lawan menang, dapat gol. So waktu tu memang emotional. Jujur saya cakap, I've been through too many things during that time yang buat Misha rasa nak give up. Since 2022 Misha rasa nak give up dah. Okay, lepas Sukma tu Misha rasa comeback sikit. Misha 2022 Misha menang lagi kat Sukma, kat KL.
So tu pembakar semangat balik lah. Tapi 2023 Misha more relax. Misha tak nak put pressure too much on myself. Sebab Misha rasa kalau Misha put tu pressure pun benda tu takkan jalan. So Misha more chill. Misha training pun santai. And then tak nak ingat balik apa benda yang buat Misha rasa nak give up. Just go on training. Duduk Thailand waktu tu. Tapi still lah target macam aku target satu still ada je. Waktu tu target Misha, honestly Misha tak target nak menang. Misha target best performance. I want to show people yang I'm still the best. Faham? Misha tak nak cakap aku nak pergi. Yelah pergi memang nak menang emas, tapi more relax. Misha tawakal. Dapat silver lah. Dapat bronze lah. As long as everybody sees that dia dekat platform dunia ni, dalam Malaysia dia seorang je yang fight cantik, yang boleh pergi jauh. Itu je. So that's why Misha that time emotional gila lah. Sebab kalah, menang sekali kat Sukma tu. Lepas tu buat comeback balik. Kata 2023 was a big comeback for me. So itulah. Tapi kena ingat kat Sulaim, dia punya kalah tu bukan kalah masuk je kalah. Dia punya kalah tu ada medal bro. Ya tu. Dia macam sebab cara Misha sembang dia macam kalah dia macam kalah teruk padahal setiap tu macam top 3. Dia ada medal bro. Dia bukan kalah saja lah. Itu. Tapi kan calon-calon orang. Untuk pengetahuan penonton juga, Misha ni orang Perak. Dan tahun lepas ke, bulan November, pernah dapat anugerah daripada Sultan Perak betul. Ingat jasa kebaktian. So tahniah lah ucapkan atas sumbangan dalam sukan Muay Thai tu sendiri. Dalam khusus dalam negeri Perak kan. Okey, panjang lah ni sembang ni. Okay. Banyak lagi soalan. Banyak. Kita try speed up sikit lah kan. Tak apa, banyak lagi masa. Okay, Misha, kita dah sembang pasal RWS. So that is your future plan lah. Tapi kita tahu juga, tak silap tahun ni ada SEA Games. Yes. So as you said just now, SEA Games is very lain macam sikit. Dia punya pressure tu sangat kan. Yeah. So macam mana you prepare untuk SEA Games tahun ni? Okay, Misha punya plan for this year, macam Misha cakap, Misha banyak masuk game lah sekarang, lawan kat merata tempat sekarang, supaya Misha dapat experience. Misha just nak experience tu. Start daripada this year, Misha lawan dekat Rentap dekat Sarawak. Misha lawan dengan fighter yang bagus juga daripada Singapore, Winia. So Misha fight, and then after that Misha lawan lagi dekat Fury. And then sekarang Misha baru ni lawan kat Taiping. And then 20 hari Misha, saya nak menyebut sekejap ke. Yang tengok dia lawan kat Fury tu. Aku tengok story dia. Sorry. Dia puas tu tengok. Boleh. Dia bagi korang puas lah. Bagi Misha it's a show. It's your job. It's my job. It's my job. Aku dipanggil untuk buat benda ni. Tu Aziza pun dia jangan pandang rendah bagi saya. Tak. Dia okay. Actually that game orang kata just persiapan Misha je lah. Okay, just Misha ambil apa-apa. So kira macam warm up ya, macam tu lah. Warm up. Kau dengar. Bukanlah, ilah Allah. Warm up bro. Bukan. Cakap macam tu viral kat Indonesia balik kan. Okay, tak. Lagi seronok. Tak, it's actually bagi Misha sekarang, Misha cakap dengan ayah, Misha cakap dengan my team. This year Misha just nak platform untuk Misha keep cari perbaiki diri. So fight. So dari situ Misha boleh tengok mana yang Misha kurang, supaya bila Misha dah sampai SEA Games nanti complete. Misha dah stable, orang kata ready for the main event. Main event Misha tahun ni bukan banyak-banyak fight ni, AWS ni tak. Main event Misha sekarang SEA Games. Sebab Misha tak sentuh lagi pingat emas tu. Nak bawa demi Malaysia lah kata. So 16 you dapat bronze. 2022 you dapat silver. This year orang kata third time's the charm lah. Dia start bronze, silver, yes, emas mu tunggu. So korang faham kan maksud Misha. So RWS is a start. Ya, RWS tu bila? Okay, Misha ambil peluang sikit korang. Okay, Misha dapat fight dekat RWS bulan 7 ni. So sekarang ni, this year
It's not Misha still main undercard lagi, tapi still it's a big game. Dekat mana? Dekat Bangkok. Oh Bangkok. Oh ya, Dekat sorry, Thailand. lupa. So Misha nak ambil peluang ni. Misha nak cari sponsors, penaja-penaja untuk Misha ke RWS. And it's not, doesn't stop there. Dia bukan stop dekat RWS je. After RWS, Misha ada fight dekat Kuda Merah bulan 9. Kat ni Taiping Bukan, Taiping. dekat KL, Kuda Merah. Lawan dengan budak yang lawan dalam RWS juga. Okay. Dia Maria, apatah nama dia, Maria something. Tapi dia pun power jugalah Malaysia dekat RWS. Brazil. Oh Brazil. So event ni, event Kuda Merah ni, Misha nak cari penaja untuk RWS, untuk Kuda Merah. Because Misha rasa it's time for me to shine. So kalau korang rasa macam nak cari fighter untuk bawa jauh, I think korang boleh taja Misha and my team. And kita akan bawa lah nama, brand, logo dekat platform antarabangsa, orang kata. Guys, winner guys, tolong siapa nak? Siapa nak boleh gold medalist bakal gold medalist SEA Games ni. Amin. Rugi kalau tak sponsor. Yes, so itu is a chance. Okay, Misha tak nak janji. Because janji ni kadang-kadang bila tak ni. Yalah. Tapi yang Misha boleh offer is Misha akan pergi not only SEA Games, Misha akan tengok look forward juga untuk RWS. This year, next year pun ada lagi. So kalau korang taja bagi Misha peluang untuk fight banyak this year, InsyaAllah lah kan. Kita tak tahu rezeki, maybe this year dapatlah goal tu. Confident Confident ni nak dapat dekat penaja ni kan. So nak tunjuk kat penaja. Okay, so this is why Misha nak cari sponsors. Misha cari sponsors so that Misha boleh fight, keep fighting, keep repair balik apa yang Misha kurang untuk SEA Games. Okay, takkan tu korang tak nak taja kan. Kalau dapat SEA Games goal kan. Betul-betul setuju. So tolonglah siapa-siapa yang nak boleh just DM Misha ke call manager Misha dia, no problem. Ada masih terbuka lagi. Baik rebut. Siapa lambat dia rugi. Siapa cepat kalau dia dapat. Dalam perak-perak ni takkan tak ada kan. Anak-anak jati perak ni nak pergi jauh ni kan. Takkan tak ada. Saja bagi tahu banyak kali. Datuk-datuk. Tolong tengok. Okay, tapi tadi yalah, Misha mention pasal kita ada RWS lah kan. Yalah SEA Games, Sukma apa semua kan. Tapi kat dalam Malaysia itself, yang setakat saya dengan kawan saya Kuda Merah kan. Tapi kalau event yang sekarang yang paling padu lah kalau kat Malaysia Kuda Merah lah. Ke ada lagi event yang lagi Kuda macam Kuda Merah ni hype? pada dulu lagi memang ada. Memang hype lah. Orang yang tahu Kuda Merah ni selalunya orang lama-lama dalam Muay Thai. Diorang tahulah Kuda Merah. Kuda Merah sekarang pun tengah naik, tengah cari fighter daripada luar negara. Diorang nak buat mashup yang betul-betul orang kata tarik crowd. And last year Misha pun ada lawan Kuda Merah. Misha lawan dengan adik ipar Roktang, Zaidania. So that was Misha rasa that was the first Kuda Merah event yang satu stadium penuh orang datang. It's a good fight. Okay, so ni next Kuda Merah ni pun is going to be a good fight lah. Yang tu Misha itu saya tak tengok. Tapi itu Misha menang ke? Misha jujur Misha cakap depan podcast ni, depan semua orang ramai, last year I lost every fight. Misha kalah straight daripada starting year sampai end of the year. Kalah. But for me tu orang kata selalunya kalah ni tu Allah nak bagi lebih lah kan tahun yang akan datang. So saya tanya macam tu sebab kan kata lawan dengan adik ipar Roktang. So macam my real question is, dia keras dia sama macam kita tengok Roktang ke dia follow style Roktang macam mana dia? Okay lah, nak cakap keras tu bukanlah nak cakap apa-apa kan. Tapi I think audience know kot. Senang cerita Misha, kalau Misha cakap orang kata Misha tak suka belagak, Misha tak suka. Kalau kita cakap dia jadi self-claim. Dia self-claim. Tapi I think It's a fact tak apa. I think fans yang datang turun tengok Misha fight hari tu, they know who won the fight actually. Kalau Misha kalah, Because I saw you waktu yalah nak naik tangan tu kan. You sangat confident lah. Yes, Misha memang rasa confident gila lah. And waktu tu, yalah mungkin macam saya cakap lah, Allah ni dia punya aturan
lain sikit. Yelah, kita merancang. merancang. Allah juga merancang. Ya. Tapi- Tapi perancang tu adalah Allah. Tapi mesti macam ada spekulasi lah kot. Mungkin sebab ya. ni macam adik Rockta main big lah. Tak tahu kan. Mungkin itu, lah. Aduh, susah nak cerita. Macam ada je. Macam tapi ada. bagi Misha, that fight is one. Itu pun walaupun Misha kalah, tapi aku famous. After that, ada win-win situation. Walaupun aku kalah, aku famous. Sebab sebab saya tak tidur. Saya tak kalah KO. Saya tak ada pecah. Zaidania sendiri post after Misha punya fight dengan dia. Dia sendiri yang post lebam-lebam yang kat badan dia. Misha sibuk makan je. So we know from there siapa yang keras, siapa yang tak keras lah, senang cerita. Tapi macam tu lah. Okay lah. Sekejap je kan. Macam pasal macam kalau let's say ada yang situ ada kontroversi apa-apa kind of game dengan mana-mana kan. Saya berdasarkan apa yang saya buat research, kalau macam boxing itself, kalau macam World Championship boxing apa, diorang selalu macam claim yang memang banyak orang kata rig kan, orang kata macam ni banyak kontroversi lah kalau dalam boxing kan. Kalau dalam Muay Thai sendiri pun ada juga ke? Ada juga ke yang tempat yang mungkin Okay. bias ke something like that lah? Well, sports. Kita tak boleh cakap Muay Thai je, tak boleh cakap boxing. Every sport ada benda tu. Macam cakap ni overall. Sebab tak nak nanti orang kata entah macam ni aku suka je. Tak. Semua sukan ada benda ni. We all know. Siapa yang tahu dalam dunia sukan ni memang akan ada benda-benda macam ni. Tapi like macam Misha cakap, Misha lawan pro sekarang. Pro nak protes, once the hands dah naik, dah turun, nak protes tak guna. Faham tak? Bagi Misha pun during that time, kalau nak protes takkan Misha nak tunjuk tak profesional, nak lompat-lompat, nak menangis depan tu kan. I have to accept the fact. Because once tangan tu dah, orang sebelah sana dah naik, I know I lost. Tu je. Nak aku menang game ni nak protes dekat bawah, tak guna. Because atas ring tu dah announce. So like it or not, you have to accept the fact. You just give, you dah buat yang terbaik kan. Benda tak sampai lagi, so you just balik, repair, and then next one tu je lah. Tapi Misha sekarang berbeza sebab dia okay. Anything kita rebound sebalik, kita rebound. Yes, kita Misha believe in this kind of stuff pun lambat. Okay. So macam dulu masa Misha remaja lah, yang betul-betul yang sekolah punya, I don't understand this kind of thing. Bagi Misha kalah. Dah rosak dah dunia aku. Tak. But now Misha tahu losing doesn't mean it's the end of my era yet. Losing ni macam orang kata comeback era tu lagi special sikit. So yang stay dengan Misha tahulah benda tu. Bila cakap pasal ni depressing apa benda semua ni, you losing, I saw a post on your Instagram lah kan. You pernah cakap ada you pernah kena bully, you pernah macam orang mention pasal you punya weight. Yes. So how do you handle that? Macam sebab kita tengok Misha sebagai atlet Muay Thai. So obviously sangat fit, kurus lah. Perempuan sekarang ni majority dia punya ni adalah kurus. Okay. Macam mana you handle benda tu? I mean you sebagai atlet Muay Thai pun kena. Yeah. So apatah lagi perempuan-perempuan di luar sana. Faham. Yeah, exactly. Okay lah, Misha cakap jujur, bukan senang jadi ahli sukan. There are many type of person surrounding kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif ni selalunya orang yang tak tahu sukan. Orang yang selalu macam dia tahu luaran je, media sosial lah, dia tahu dia ni tak bagus mana pun tapi tak pernah fight pun. Dia ni tak pandai main bola tapi tak pandai main bola pun. So how I handle, awal-awal pun macam tak pandai handle. Cakap macam jadi macam baran. Cakap apa ni, ayah dengan mak macam mengadu kat mak ayah je lah. Cakap apa ni diorang ejek-ejek Misha ni, depressed kejap kan. Tapi there's one thing that my coach yang sekarang cakap, orang yang benci kita ni sebenarnya actually fans kita. Haters are actually fans. Senang cerita. Because why? Dalam diorang benci-benci pun diorang tengok perkembangan kita juga. Ya, betul lah. Diorang tengok kita, dia famous, tapi lepas tu dia kecam-kecam, tapi kita still naik. Diorang hate. Actually hate pun tak guna. Sebab korang still, korang yang haters ni menambah aku punya
Marketing je. Alah, Free senang. marketing. Misha senang lah. Tak berarti sini datang lah. Boleh cakap depan. Tak ada hal. For me, okay lah, jujur for me tak guna buat macam tu. Oh tak ada. Bagi tak ada Misha, rasa lah. tak ada masa aku nak layan orang-orang macam ni. Tak seleba lah. Baik aku sibuk training, aku lawan orang yang patut lawan dengan aku. That's how I think these days lah. Misha dah start tukar sikit mindset sebab lawan dengan orang-orang macam ni pun yang cakap-cakap ni, kod mana pun kita kalah. Okay lah, kita akan kalah. Sebab kita at one point kita macam tak korang lah. Yang penting sekarang ni nama aku tengah naik. Aku pun training tak ada orang kacau. My job still run macam biasa. So tak ada halangan. So Misha rasa macam benda tu should just put aside benda tu. Keep moving. Lama kelamaan pun haters ni kod mana pun one day dia akan turn into fans. Dia akan sedar dia orang salah. You know, who knows, aku ejek dia ni tapi dia ni memang bagus. So tu je lah cara Misha handle benda ni sekarang. Ya, Surat Aim dia hidup ni kalau dia tak ada haters, dia tak rasa macam hidup tau. Betul. Itu betul. Saya boleh katakan benda tu betul sebab bila haters ni cakap banyak, kita akan jadi more motivate untuk prove them wrong. Yes. Faham? Tapi not 100% proof lah. Macam nak bagi pressure kita tak. Tapi once benda tu kan bagi tutup mulut kejap. Ya, betul. Aku buat ni sebab aku nak tutup mulut kau kejap. Lepas tu kau nak sambung, lepas tu pandai-pandai kau lah. You choose lah, better you nak cakap lagi ke tak. Macam adik ipar Roktang tu kan, many things happen that time. Orang cakap Misha ni. Mostly orang-orang ni lah. Orang-orang yang tak fight pun. Adik ipar Roktang memang benar ni. Baca je komen kat social media. But that time mak, ayah, my boyfriend, my brother, diorang cuma marah dan cakap, dah lah tak payah tengok lah. Saya memang baca komen lah. Every comment yang masuk tu masuk baca. Okay, jujur, tipu lah. Mana-mana social media yang Misha orang kena kecam, Misha akan baca punya. Sampai sekarang lah baca lah macam tak, actually during that time, during adik ipar Roktang tu, Misha down gila. Aku sampai buat live pun aku nangis-nangis sebab orang cakap tu kita nak tahan nangis tapi tak mampu sebab kita down dah dengan kalah tu. Orang pula cakap banyak. Dia macam kenapa aku buat live. That time nangis kejap lah sebab rasa macam effect dia marah tapi tak boleh nak buat apa. But now after Misha dah naik ni pun orang still hate juga. Ada yang hate comment semua. Tapi mak, ayah, adik, boyfriend, my whole support system nowadays, sebabkan diorang lah Misha tak baca komen tu. Diorang macam, kau nak tengok buat apa, kau memang bagus. Faham tak? So the positif tu lagi kuat lah sekarang sebab Misha stay dengan orang yang positif. Betul lah. Dia satu-satunya orang yang kita perlu buktikan kita ni bagus adalah diri kita sendiri. Betul. Yes. So kalau nak kejar lalat tu pun tak dapat tangkap pun kan. Dia orang cakap banyak je. Itu je Misha boleh cakap. Kalau macam Jojo, saya pernah selalu tengok kan. Dia style lah. Saya suka kan tengok kan. Tak berhati ni. Saya datang kan. Kan dia style macam tu kan. Macam itu Jojo punya style lah. Macam Misha tak puas hati pada kau lah. Jangan kacau hidup aku je. Komen je lah banyak-banyak. Tak boleh buat apa pun. Okay Misha, kita tengok kan, Jojo dia ada signature song masuk ring. Miki pun ada signature song masuk ring, yang goyang kepala tu kan. Okay, so Misha, what is your signature song? Okay lah. Before this Misha ada dengan Ultimate. Bawa lagu, tajuk lagu tu Jago. Ultimate tu lagu Ultimate Jago. But Jago tu Misha nak bawa like kalau game-game yang official lah. Macam game bukan official, macam game yang orang kata media social content ke apa yang boleh naikkan ni. Itu Misha bawa. Macam Fury, macam Rentap hari tu kan, nak naikkan nama. Tapi like kalau macam fight-fight yang lain ni, kadang-kadang teringin juga nak bawa lagu lain kan. So macam ikut mood lah. Rasa macam mood macam nak rancak sikit. Macam typing baru-baru ni Misha bawa lagu Welcome to the Jungle. Lagu yang tenet. Jadi semua orang macam dah tahu. Walaupun benda tu bukan lagu signature Misha, tapi orang macam orang dah tahu Misha datang. Tak, dia Misha ada tambah macam Miki. Macam tu. Macam mana dia buat? Sakit kepala tu. Misha tak pandai menari, jujur cakap kalau Misha nari hodoh gila. Mak Misha sendiri cakap walaupun begitu. Mak you penari. Ya, walaupun mak penari tapi mungkin bakal ikut ayah. Dia keras sikit. Tapi for me, I like to keep myself in a place yang
orang kata chill, fighter yang chill. Fighter yang okay lah macam Stem Fatex kita tengok dia nari-nari, Rocktam pun ada nari-nari. Itu signature dia orang. My signature, I want to keep it just a simple, humble athlete. Dah relax yang datang untuk lawan saja. Atas ring baru aku tunjuk signature aku. In that kind of way lah. I don't know, penaja-penaja kalau nak Misha buat menari-nari boleh lah, tapi kena hantar extra kelas nari sikit lah. Kalau nak faham? Kelas menari pula. Ya, ada. Sebab nak suruh buat macam Mickey, Jojo, keras sikit lah, tak boleh buat. Walaupun tu lah wanita, tapi dia wanita keras. Misha wanita yang tak tahulah kan. Okay lah, Misha, Alright. You boleh dikatakan masih muda lah. You masih muda kan. So siapa you punya role model dalam sukan, in life and juga dalam sukan? My role model actually is my own family lah kot. My mom and dad. Dulu Misha selalu ingat role model ni kena artis, kena influencer, kena macam contoh Mahatma Gandhi lah apa semua kan. For me these days I look up to my mom and dad. Especially my mom and dad lah. Diorang dua memang Misha punya role model. Because what they've been through is almost the same as me, tapi they handle it so well. My life, diorang punya life sekarang so much better. Kita orang happy. My mom kerja pun she still have a support system. Bagi Misha macam I learn a lot from my mom and dad lah. Dia bukan nak bodek mak ayah jujur tapi right now Misha sendiri cakap dengan kawan-kawan, my role model is my parents. Betul lah apa orang cakap, nak bentuk anak ni dia tengok daripada rumah. Betul. And it's true. Misha rasa ramai orang selalu bila orang puji kan, mak ayah mesti pandai jaga. Misha rasa macam thank you. Rasa macam yelah kita punya role model sendiri buat bentukkan kita. So orang puji pula kan, kita rasa thank you. Rasa macam tu lah. Okay, so kalau dalam Muay Thai sendiri, Muay Thai ataupun sports lah. Kalau mungkin minat Azizah ni awang ke role model, mungkin Tantah roda ni CR kan, CR7 kan. Misha rasa atlet, Misha tak ada lah kata tak ada langsung Muay Thai role model. Dulu Misha minat Stem Fatex. Stem sebab dia nari, dia geli-gelish kan. Tapi now bila Misha dah naik umur yang lebih kurang macam dia naik dulu, Misha rasa macam aku ni boleh fight dia juga. Bukan nak condemn dia, tapi Muay Thai sukan Misha rasa tak ada yang betul-betul spesifik lah. Bagi Misha role model semua orang. Ya top-top para pun Misha rasa should be a role model. Paralimpik punya apa nama? Yang pelari tu. Pelari 100 meter. Ziad Zulkifli. Dia should be person punya role model because they work so hard. Misha pernah duduk tengok diorang training. Dan diorang lah. Okay, tapi let's cakap pasal fighter dekat Malaysia ni kan. Pendapat Misha, lelaki ke perempuan ke mana-mana lah, Misha rasa yang macam yang sekarang fighter yang macam Misha rasa macam setakat ni the best, macam all-rounder kan, terbaik, Misha rasa siapa? Mungkin dia dekat dalam One Championship ke sekarang atau bukan ke, siapa yang Misha rasa macam yelah all-rounder, dia balance kan, got the power, got the speed, flexible. Misha rasa siapa? Jujur sekarang lah yang kalau top-top Misha sekarang ni banyak tengok yang bawah-bawah ni pun ada yang potensi. Tapi kita talk about orang yang kenal lah. Misha rasa Alif Rakib. Alif Rakib. Jojo might be other people's punya fair if they must do. This is my own choice lah. Alif Rakib. So nanti ni lah datang pergi support dia apa, lawan 6 Jun ya. 6 tak Jun sempat lah kan? kita nak raya haji lah. Alif gelak lah Alif kan. Agak sibuk lah. Tapi Alif Rakib. He's your good friend juga lah. He's macam my kenal lah. Nak kata good friend, kenal lah. Adik macam adik. Pernah SEA Games sekali dengan dia. Ifma. Alif umur berapa? I think about 20 kot. 20 ke 19. Oh, dia muda. Adik. So dia bagus bagi Misha lah. Okay. So cakap pasal Alif Rakib kan,
Hari tu sebenarnya saya ada tengok satu video tau, yang Alif Rakib macam buat komen sendiri. Saya pun baru tahu sebenarnya dalam Muay Thai dia macam ada jenis tau. Macam ada 4, macam ada Muay Femur, Muay ada tactical Muay Thai punya ni lah. macam ada yang macam jenis yang brawler semua kan. Betul ke kalau orang kata yang kalau macam Jojo style dia memang brawler lah, memang ke depan habis memang macam tanker. Dia aggressive. Power and aggressive Jojo. Ada. Diorang sama berat Jojo dengan Alif ke tak. Jojo berat sikit kot. Alif dia ringan sikit. I see, faham. So apa yang special? Rasa macam kenapa you rasa macam Alif ni macam all-rounder, dia macam nampak terbaik lah for now lah. Alif dia punya teknik Muay Thai, dia pandai guna kelebihan dekat diri dia. Dia tinggi. So dia pandai guna benda tu. Pandai jaga jarak lah. Dia more like Muay, dia boleh main Muay Femur, dia boleh main Muay Kau. Dia tahu nak kill bila. Contoh bila dia dapat opponent yang agresif, dia tahu bila nak kill, benda tu nak stop. I mean Alif ni dia memang mixed up lah. So dia memang mix semua benda tu. Dia boleh agresif, dia boleh relax, dia boleh kill, dia boleh counter, semua dia. So Alif lah my choice, favorite choice. Dia macam ada versi-versi ala-ala macam Tawan Chai lah ke jauh beza? Alif is a different breed. Different breed lah. Different breed. I see. InsyaAllah bakal champion lah. InsyaAllah. Misha, kalau Misha tak dapat pergi one pun, Misha punya doa sentiasa dengan atlet Malaysia kita lah. Tapi kan saya sebenarnya die hard fans, Saya sebenarnya macam, yelah kita tak boleh nak nafikan lah, macam Jojo. Actually saya macam lebih terperap masuk dengan One Championship. The first atlet Malaysia yang saya tengok full, maksudnya macam fight daripada awal sampai habis yang One Championship, Jojo lah. Saya tak tahu kenapa, tapi selain daripada regardless of dia punya records ke apa kan, tapi you know he got that aura tau. Jojo dia punya aura memang saya tak rafikan. Aura dia lain macam. Plus he knows how to talk. Dia pandai nak bawa diri, dia pandai nak bergaya, social media, dia pandai nak promosi diri dia. Jojo has the aura. Tapi talking about tactical, bagi Misha lebih prefer Alif lah. Tapi dengan cerita Jojo ni, saya dengar je daripada orang dia dengar cerita-cerita ni seram ni. Bukan tak ada. Katanya keluarga tak tahu atuk dia daripada Perak juga sebenarnya. Yang tu saya tahulah kan. Yang saya tahu bapa dia, mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Dia the legacy yang Misha kenal lah. Tak tahulah pula atuk dia Perak ke tak, tak tahu. So you are close dengan family Jojo? Not close, but masa Misha pergi IFMA, budak kecil yang dulu Misha rapat dulu Jojo lah. I mean I know Jojo since IFMA. Daripada dia kecil sampai lah sekarang dia dah top. So I'm very happy for him. Adik dia semua. Very happy for him. Hopefully one day dia dengan Alif, dengan a few fighters kita daripada Malaysia ni, you know, siapa yang masuk one lah. Kalau kita salah-salah lah saya AWS. So hopefully Alif dengan Jojo they can get the belt lah. Tapi kalau macam Jojo ni dia punya weight dia kan sama dengan Roktang kan katanya kan. Macam sama kelas dengan dorang kan. Ke tak sure? Misha tak boleh cakap apa. I think sama, I think tak. Tapi kalau if you're asking is Jojo level sama dengan Roktang, bukan, I mean dorang kan, tak silap saya dorang weight class. Sama kelas tapi yelah, tapi Jojo dia nak kena tapis-tapis juga. Dia tak boleh suka-suka bagi kan. Tapi Jojo, mana tahu satu hari Jojo lawan dengan Roktang, kita tak tahu. Okay. So speaking sorry kamu dulu. Sorry. Banyak macam menarik betul lah. Excited okay, faham. Okay Misha, you dengan Muay Thai, dengan family, so you pun dah cerita you punya sejarah dan what's your plan in the future kan. Ni soalan ni pada saya dia apa pun kita buat dalam sukan ni, dia mesti ada satu titik tamat. Ada, tu pasti ada. So you rasa bila akan sampai titik tamat tu? Adakah by years ataupun by pencapaian? Aduh, sebabnya kita tengok contoh I bagi contoh pemain bola. Ada yang main sampai 35, ada yang main sampai ikut umur lah. Ya, 27. Itu dia punya titik tamat. Okay. Tapi kalau macam you macam mana? Okay.
Ayah pula ada lah. Korang tanya depan ayah. Ayah ni dah lah jenis die hard kita punya ni kan. Okay, to be honest, Misha punya titik penamat tu Misha tak nampak lagi. I don't know when or how, but Misha tahu as long as I can still punch, I can still kick, I still have the energy to go training every day, and Misha keep performing well for Malaysia. I think maybe kalau masuk dapat macam mana cakap, tengok pencapaian lah kot. Pencapaian lah. Pencapaian lah. Dia selagi ada kemahuan di situ, ada highway. Dia selagi boleh, selagi tu sebab because my support system terlalu kuat sekarang. I'm telling this honestly, my mom and dad, my surrounding these days. Dulu Misha nampak titik penamat tu. Jujur Misha cakap, dulu dah nampak macam aku dah, lepas ni aku retire lah, aku tak larat. Even now pun letih je main sukan, mana tak letih. Yalah. But because of them yang ada dengan Misha sekarang, Misha believe yang Misha boleh pergi beyond yang Misha rasa before this. Misha rasa aku setakat ni je. Tapi sekarang Misha boleh nampak yang Misha boleh pergi lebih jauh. So tak tahu lah, kita tak tahu. But I don't tend to end my era yet lah for now. Sebab sekarang pun masih muda lagi. Yeah, dia still gagah lagi. Masih gagah perkasa lah cakap kan. So your macam yelah, kiranya macam selagi ada kemahuan dan selagi ada paling tinggi you punya macam goal yang macam dalam mind Misha yang paling betul-betul paling tinggi lah, nak sampai macam mana? I think every athlete pun nak pergi Olympics. Oh, Olympics. Tapi Muay Thai tak masuk Olympics lagi. So who knows kan, mungkin tak main Muay Thai, tiba-tiba main boxing pula kan. Oh, boleh jadi lah. Tak tahulah kan. Saja bagi macam surprise sikit kan, element of surprise. Mana tahu kan, tiba-tiba Misha okay lah dapat Olympic, dapat medal dah boleh bersara kot. Dah batuk-batuk. Macam dah boleh bersara. Surprise mother and father. Gold medal, okay dah. This is the token for my retirement. Tapi usually kita cakap senang. Tapi once kita dah pegang medal tu, dia nak lepas tu, mesti kita rasa macam takkan nak dapat satu je. Faham. So tak tahulah, pandai-pandai ayah ajak tengok live play. Tapi selalunya Olympics lah. That's my dream. Muay Thai susah lagi. But right now Olympics lah. Misha rasa kalau tak main Muay Thai boleh pergi boxing kot. Maybe. As long as Misha dapat medal. So itu memang cap lah. Yes, itu kita punya main target. So kita nantikan kemunculan Amisha, anak perak di Olimpik. 2000 tak tahu bila. Tak tahu lagi bila. Itu cakap element of surprise. Dia macam macam tu. Mana tahu Misha hilang kejap setahun dua, tiba-tiba tahu kat Olimpik. Kita tak tahu. Lost kat dia radar. by merit juga kan. By merit juga. Itulah kena panas sana sekali kan. Kena tengok macam mana proses dia lah. Tak senang. Ayah dah pandang tajam lah tu. Sebab ayah punya dream pun dia nak tengok anak dia pergi Olimpik. So I see. As long as Misha tak capai dreams untuk myself, my mom and dad, I don't think I should end my era lagi lah. Retirement tu should sabar lagi lah. Okay, so memandangkan Misha pun masih tengah panas lagi kan. You got RWS apa semua kan. And then baru-baru ni tak ada baru-baru yang latest fight waktu yang Fury tu kan, lawan dengan Azizah, Cik Azizah kan. So meaning je lah waktu tu mesti ada sedikit peperangan kecil di social media lah, Malaysia dengan Indo kan. Dia apa, dia punya tempat. Kita suka netizen ni. Cerita-cerita netizen ni. Ini apa, daerah apa? Batang Kali. Bukan. Saya tak ingat. Benteng Betawi. Benteng Betawi kan. Batang Kali tu Selangor. Mana tahu nak call out lepas ni Batang Kali. Maybe kita tahu. Okay, andai kata you dah masuk Fury kan, and then yelah, kita consider as macam contoh kalau RWS macam Ifma bagi semua, dia macam famous on korang punya niche kan. Maksudnya orang Muay Thai dia tahu, tapi orang luar mungkin kurang tahu kan. Tapi macam Fury dia memang dia nak expose kan. Yes. And thanks to them, yelah, thanks Muay to Thai Fury pun jugalah, and boxing pun makin terkenal kan. Ya, betul. So kalau tiba-tiba bukan Fury, Beyond macam nak panggil, ada tak possibility Misha nak join, atau tiba-tiba adalah mana tahu ada unknown call out daripada Indonesia kan? Okay, this question banyak kali dah orang bagi. Dia kalau Beyond offer money, good money, setaraf dengan Misha punya training, Misha punya level of fighting kan. Orang kata dah buat nama dekat
dunia, dah ada ranking dalam Malaysia. If Beyond offer good money and Beyond pun promise to give more exposure untuk Misha. Contoh Beyond panggil lawan dengan orang best Indonesian fighter yang betul-betul top diorang punya. Diorang bayar setaraf dengan apa yang diorang offer. Maksudnya fighter diorang lah. And Misha rasa should be no problem kalau pergi Beyond pun. Tapi nak pergi Beyond 5 dah lepas dah lah kan. Sebab Beyond 28 Jun ni. So hopefully next Beyond lah kan. Tapi tak tahu. Macam Misha cakap, nowadays it's marketing, untuk duit. Because this is a job for us also. Faham? It's a job for me. A career lah. A career. So tak boleh suka-suka choose nak pergi mana. Sekarang silap langkah pun dia boleh rosak kita punya career. Betul. Tapi cakap pasal Beyond, betul lah. Sebab nanti dekat ni ada Beyond 5 tau. So ada player 28 Jun. So nanti akan ada, tak salah saya, ada 4 fight yang melibatkan player Malaysia tau. Kan kita ada Putra lawan Kakacal, kita ada even Malaysia lawan Malaysia sekali pun dekat Beyond 5. Walaupun to be honest, in my opinion, tak perlu lah. Macam Malaysia lawan Malaysia tapi buat kat sana kan, mau nak dapat and then kita ada selain Putra lawan Kakacal, kita ada ni, kita ada One Championship punya fighter yang lawan dalam tu tau. Betul. Kabilan versus Brian Lawitan. Yes. Okay, so straight to the point. Okay. Putra versus Kakacal. Who do you think, no bias in terms of mata kasar you tengok semua, who do you think will win? I would say Putra. Okay. Because Putra dia memang dah ada experience, dan dia punya fight before this pun saya dah pernah tengok. He's good. He's actually a great fighter. So dia boleh jadi someone one day. And Kakacal, Misha tak follow sangat perkembangan diorang. Tapi you know, like I said, tak boleh pandang rendah juga. So kelebihan masing-masing tu, kalau diorang pandai guna benda tu, I think it will be a good fight lah. Tapi honestly bagi Misha, sebab Misha dah pernah tengok Putra lawan dulu, Putra I think okay. Putra, I choose Putra lah. Plus dia orang Malaysia kita, so Hidup Malaysia, go Malaysia kan. Tapi kan Kakacal kan diorang macam, yelah, market Kakacal ni sepanjang komen dia askar kan. So macam dia macam main ni kan, macam main macam ni keras ni kan, macam tu lah. Tactical wise, I think Putra lagi ada dia punya vision dia lah. Vision dia lain sikit lah. I'm just saying this because I've met Putra before. I've seen his fight before this. Dia ada dia punya bakat lah kat situ. Okay, next. Kabilan versus Brian Lawitan. Saya pilih Kabilan lah. Kabilan. Because Kabilan dia ada hunter punya killing, orang kata dia tahu nak kill. Walaupun kadang-kadang dia pun koyak, tapi dia punya killing and dia punya ego tu lain sikit. So Misha pernah nampak lah dia lawan sebelum-sebelum ni pun. Kabilan pun pernah pergi SEA Games sekali dengan Misha. I see. So faham? I've seen dia cara dia training, dia punya fight. So dah tahu. I'm not saying Brian Lawitan pun tak bagus. Brian Lawitan pun is dia kan SEA Games, bukan dia SEA Games juga. Dua-dua good. Senang cerita, Misha tak boleh nak cakap siapa. But I choose Kabilan because first that is your personal dia choice sebab kan? dia Malaysian, and then dia kawan saya, and then dia pun not bad. Dia pun memang power. Orang tahu lah dia main kat One macam mana kan. So that's all lah. Betul lah. Tapi I pun ada rasa feeling yang kuat lah kalau Kabilan dengan Putra confirm menang punya lah. Tak kencaman kan. Tapi aku rasa confirm menang. Itu tak tahulah. Itu korang-korang punya ni masalah kan. Dibagian aku lah. Tapi last yang jujurnya itulah, tak best lah. Tapi yang Malaysia tapi saya tak nak tanya siapa you rasa akan menang apa. Saya cuma nak tahu pendapat Misha. Amarul ni dia punya specialty dia lebih pada macam mana, and Jordan Boy yang pernah juga main dalam One Championship dulu kan, dia ni style macam mana? Jordan Boy dia pun one championship fighter kat before this kan. Jordan dia dah ada experience. Dia orang lama dalam sukan Muay Thai. Dia orang lama. Dia memang orang kata kuda merah pun dulu dia top. So dia ada power. No doubt dia punya penumbuk memang keras. Saya pernah tengok dia training. Saya pernah
jumpa orang pun orang selalu cakap memang penumbuk dia keras. Tactical I'm not sure sebab saya dah lama tak tengok Jordan Boy beraksi. Saya tengok last tu pun dekat Beyond dengan dekat Kelantan Yang kot Beyond hari tu dia lawan ni siapa tu? Saya tak ingat nama yang dia lawan kat Beyond. Fendi apa benda Fendi. Tapi dekat Kelantan he came back strong juga. So adalah Jordan Boy dia Misha percaya more kepada power. Power dia punya strength and power dia ada. Penumbuk dia memang orang kata killer lah. Amarul he's younger than Jordan Boy. Berapa? I think Amarul 22, 23. Dia muda daripada Misha. Oh ya. Yeah. I thought jelas sebab so, sizing. Nampak Azan dah mungkin bapa anak janganlah. Bukanlah bapa Mini ni maksudnya. Kecaman bukan saya dia yang nak kecam. Tak maksudnya nampak matang handsome mata je kita boleh. Betul lah. Dia muda daripada Misha. So he's so much younger than Jordan lah kan. Tinggi dia berapa 1.8 1.9 saya tengok. Dia tinggi and dia memang buat badan dia cantik. Dia buat memang untuk fight lah, fighter punya body. Okay, Amarul dia memang tactical, dia jenis dengan cakap lah. Dia jenis ada gaya dia ada, and Amarul pun ada bakat dia. Cuma like I said, mungkin dari segi stamina, strength, power mungkin Amarul lah kot. I'm not saying Jordan Boy tak fit, but kita dah pernah tengok benda ni main jarak umur ni. But I don't know, Jordan Boy pun ada dia punya kelebihan. Like I said, semua yang tadi korang cakap tu semua berbakat. And semua kalau diorang betul-betul pandai guna kelebihan diorang, susah nak agak siapa menang sebenarnya. Yelah. Orang je yang beria ni choose. For me, I don't dare to choose because anything can happen in the ring. Yeah, betul. Biasalah adat kita suka nak ada excitement, so kena buat choose. You rasa siapa kan. Macam Kakak Chal Putra, dia semua berbakat. So it's hard for me to give my own choice actually. Cuma Putra dengan Kabilas sebab orang Malaysian lah. Yelah macam unexpected lah. Macam sebab kan kita memang suka mengundang netizen. So benda macam ni memang kita suka bagi dekat yang tengok tu. Janganlah terasa sangat. Saja je nak try awak kan. Tapi macam Fury, yang siapa tu yang dia daripada Indonesia, dia memang fighter kan. Dia lawan dengan yang baru yang macam dia influencer, tapi bukan influencer lah kiranya. Siapa tu nama dia saya tak ingat. Tapi macam orang rasa macam unexpected untuk dia menang lah. Macam yang Shah Bizi bukan. Itu lawan Cima. Bukan. Siapa? Yang Mika. Mika dengan that Indonesian guy kan. Kan Mika kan bukannya macam fighter, tapi katanya lah macam tu, tapi nampak it was a good fight lah. It was a fun fight tau. So nampak ringan. Mika pun ada training. So Mika pun ada training. So opponent pun macam saya cakap, anything can happen in the ring. So tak boleh nak agak. Bagi Misha that fight, I'm happy for Mika. And hopefully Mika pun keep training. Kalau dia nak pergi fight lepas ni, just keep on training lah. Macam biasa kalau dia nak challenge orang, dia dah call out pun dia call out ni Pangalila kan. Dia macam kat tu dia call out. So okay lah, itu korang punya confident. Kalau korang nak, korang kena training lah. Tu je lah. To be honest, I'm happy for Mika. Tapi bila dia call out macam tu kan, macam wow it's a good confidence lah. Tapi itulah antara macam game yang saya pun rasa macam unexpected lah kan. Macam dia selalu claim yang dia bukannya macam yang selalu pergi tournament. Dia kata macam dia baru lagi kan. Dia memang baru. Dia punya first fight rasanya. Dia punya first fight. It was a good fight lah. So Mini nak kata dekat situ kita boleh ambil pengajaran yang even kalau yang lambat sikit, umur 20 lebih pun boleh get into Muay Thai. Yes. Macam Ton saya masih ada peluang lagi lah. Ada. Kalau orang lain sampai 40 pun boleh main Muay Thai. Saya waktu sekolah silat. Kamu silat. Bukan silat. Taekwondo. Taekwondo. Tapi at the same time, my training when I naik kuda tu dekat dengan polo dekat dengan tempat dia ni Amisha. So indirectly we know each other lah je. Kenal. Tapi itulah, rasa kita boleh mula balik. Boleh. Tak terlambat lagi Ton. Belum lagi. Boleh kita cari bapak Misha boleh? Boleh. Pandai-pandai lah korang handle. Coach baru coach. Misha okay lah. Misha jujur Misha tak dekat Perak dah sekarang. So Misha memang base dekat KL sekarang. Training dengan Muay Thai Fitness Lab.
Diorang lah yang bawa Misha sekarang. Family semua duduk sana ke tak, atau Misha je? tu cakap kalau korang nak apa-apa deal dengan bapak saya lah. Bapak saya kat sini. Senang. So Misha memang base kat KL. Faham? Okay, Misha, kita dah sembang panjang pasal One Champ, pasal Beyond and all kan. Saya ingat okay lah, what is your last word untuk family, untuk your fans, and your haters, and also sebabnya you muda, baru 23 tahun. So ada apa-apa pesanan untuk belia-belia? Adik-adik. Okay, so to my mom and dad, saya rasa hari-hari dah jumpa dah. Hari-hari saya cakap benda yang sama. I'll do my best. Misha akan work very hard until Misha capai apa yang Misha punya impian selama ni. Kita punya impian. Okay, this is our dream. My mom, my dad, Misha, my brother, kita orang punya dream memang sama. They want to see me somewhere one day, and Misha akan make sure Misha akan sampai kat situ and diorang happy. Untuk my fans, kepada yang start ikut Misha daripada kosong sampai sekarang, I hope korang boleh sabar sikit lagi supaya that korang akan ada dengan Misha sampai atas nanti. And to my haters, keep on hating. Jangan kacau hidup saya. Kalau nak kacau pun jauh sikit lah. Dalam social media je lah korang nak. Okay, you should thank them though. Saya hari-hari thanks dia orang. Sebabkan orang macam ni lah, saya punya follower, media semua naik. Thank you bro bagi marketing. Thank you bro. Selamatkan aku daripada kosong, sekarang dah up lah. Baik doh korang. Okay, untuk belia-belia adik-adik. Okay, I know some of you may feel macam kadang-kadang rasa lost kejap. Rasa macam tak ada arah, rasa macam main sukan ni tak ke mana. I understand your feeling. I was there before. Misha pernah ada dalam keadaan tu. Misha pun pernah at one point Misha nak give up, tak nampak jalan langsung. Aku macam mana aku nak pergi yang tepat Misha nak pergi ni. I almost gave up. Tapi orang kata kita kena sesat dulu baru kita akan jumpa jalan baru. Okay, untuk adik-adik yang nak teringin main sukan apa-apa kan, jangan biar orang lain halang benda tu. Kalau minat sukan, cuba. Tak salah pun nak cuba benda baru. It's okay to try new things. Bagi Misha pun dulu I tak suka berlari, tak suka ni, tiba-tiba suka Muay Thai, sampai hari-hari aku kena jogging. So don't be shy. And untuk adik-adik belia-belia, lagi-lagi yang wanita, perempuan, adik-adik perempuan, khaskan pula di Perak kan, khas untuk Perak and all the world lah, all the world, Malaysia kan. Don't let people pandang rendah kita perempuan. Okay, jangan bagi orang nampak perempuan ni lemah, lembik, duduk rumah masak. Mai sekali Muay Thai, sekali tengok berani tak berani. Jangan let other people punya opinion drop us and rendahkan martabat kita wanita, perempuan. Because nowadays perempuan pun dah boleh very strong, independent woman. Very strong ya kita. Korang semua. So itu adik-adik. And one more thing, kalau untuk adik-adik perempuan yang mana nak cuba main Muay Thai, I've proven to you guys yang female dah boleh mendominasi sukan, susah nak sebut, dah boleh dominate sukan Muay Thai. So I think it's your chance. Kalau korang rasa Muay Thai susah, ada silat. Silat pun susah. So korang pandai-pandai lah. Semua sukan susah. Tapi kalau cuba minat, buat sehabis baik. Betul. Okay, so that's my adik-adik perempuan ni lah. Because kadang-kadang rasa macam Misha, I understand how they feel. Orang pandang rendah. Oh, kau perempuan, baliklah masak. Kau bukan pandai main sukan pun. Kau tak boleh main keras ni. But I think kalau orang yang kenal Misha, dia orang tahu Misha dah pernah prove benda tu salah. Betul. Okay. Cuma itulah ada actually satu je question yang tertinggal. Dia macam catchy soalan. Ni last lah. Masa dah tak ada. Last tu dia seram. Apa dia? Tak ada. Okay, Misha kan train fighter kan. Perempuan train fighter kan. For the girls and so andai kata kan, pada lelaki pula, lelaki biasa, diorang kan ada ego rasa kan. Although saya pernah ada seorang ni, dia cakap apa tau, kamu tengok yang kat MMA tu kan,
yang lawan perempuan kan. Kan nampak scary kan, tapi dia perempuan, kalau dengan saya tak ada lepasnya. Ada bukan panas. mesti adanya cakap macam tu. Sentimen gender Okay. So, jap. So, okay, you train fighter perempuan. Train fighter. Kalau ada average lelaki average, bukannya let's say lelaki yang fighter ni juga kan. Lagi biasa kan. Datang je pasal siapa? Okay lah. Misha tak cakap Misha power. But bagi Misha, perempuan Muay Thai yang dah training every day, and then average guys yang datang, not saying that you guys are not strong. You guys have your own kederat. Tapi fighter perempuan ni, kita dah memang train tactical wise. Kalau kita orang tak boleh pakai power, kita boleh pakai otak. We can use your own power to kill you. Betul. So I wouldn't say 100% semua perempuan yang fighter akan menang dengan average. Sometimes besar pun boleh kalah. Tapi jangan pandang rendah lah. Because like I said, trained fighters are different. Especially orang selalu pandang rendah yang perempuan lah kan. So macam sparring lah, budak-budak baru sparring lah, ni ambil lah perempuan ni. Tapi kena tibai juga. Why? Because kita memang train fighters. That's what we do. Kita orang pun ada otak. Bukan dia suka-suka nak belasah orang, suka-suka nak ni. So kesimpulannya, kalau lelaki rasa nak cabar train fighter, especially woman, cuba dululah. Jangan cuba-cuba lah. Jangan cuba-cuba. Tak, hati-hati dengan kata-kata. Kalau nak cuba, tolong rekod dulu. Tapi takut malulah. Senang-senang malulah kalau ni kan. Apa-apa jadi viral, korang yang kena. So itu je lah. Tapi kalau siapa yang cabar Misha dah banyak backup lah kat belakang. So tak payahlah kot. Okay, last. Tadi dah last. Ini yang paling last. Banyaknya. Okay. Okay, kita dekat podcast kita Gegar. Kita bagi satu peluang untuk Misha. Kalau you ada peluang untuk call out, soalan paling panas. who would that be? Okay, Misha tak suka call out cara kasar. Orang kata cara ajak gaduh. Ameh aku nak lawan kau. Tak. Tapi as to keep it professional, Misha takkan call out orang yang untuk media sosial. Okay, jujur. Misha memang nak call out fighter daripada Thailand. Or kalau Indonesia, you guys have the best fighter yang nak ni, kita boleh match. Kita boleh match up. Macam tak ada masalah. But my main target macam Misha more to seorang fighter ni dekat Thailand lah, yang Misha nak match up balik. Misha pernah cakap kat Fury, pernah cakap Misha nak lawan dengan fighter yang Misha kalah masa final IFMA 2022, Kamla Pat. Sekarang dia pun top fighter tau dekat AWS. So it would be a fun orang kata rematch yang panas kan. So itulah, kalau dalam Malaysia tak ada nak call out. Nak dalam luar tu mungkin lah. Okay, production team, make sure video ni sampai Tolong viral lah. Tolong viral kan. Nanti siap buat jedak jeduk macam siapa nama tadi kan? Kita sebut slow lah bagi production cari nama Kamla Patch. Cari kat YouTube RWS lah kalau ada. Sekeluar jedak jeduk. Baik. Ni korang jangan, aku dah nak jumpa dia ni dekat Vietnam ni. Dia dah lah main lah. Nasib baik bukan wait sama. Okay, tak apalah. Mungkin not yet lah. Professional lah. Professionally. Tak aman lagi mesti kena. So okay, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Amisha kerana sudi datang ke podcast kita Gegar. Satu atlet Malaysia yang berasal daripada negeri Perak, atlet dunia. Kita sangat-sangat berbangga. Terima kasih. Okay, Sulaim, saya pun ucapkan good luck untuk itulah yang bakal bulan 7 ni. And then the next one sampai yang the best that you can go sampai Olympic apa. I wish you good luck lah. Jadi guys, ni dia Misha, our number one Muay Thai fighter. InsyaAllah in the world as well lah. Amin. Kan? Amin. So ingat semua, tangan yang menghain buayan dapat mengegar dunia. Sekian, kita jumpa lagi di pada siri yang akan datang. Sekali. 3, 2, 1 di Kita Gegar. Sekali lah. Okay. Kita sekali. Okay. Kamu. Kita Gegar. Ah. Okay. 1, 2, 3.
kita gegar. Alright, thank you. Bye-bye. Bye. Bye.